Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, tachiahau, wanakam kepada semua penonton podcast, videocast Nadi Penang. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran ke udara kembali dalam kita punya videocast kita membawakan isu-isu yang menarik terus dari sumber. Hari ini kita ada tajuk yang sangat menarik lah, insyaAllah. Bersama saya IR Rafai, host, dan juga host Saya Jam Syari Samad, JSSP. bersama dengan kita punya tetamu yang kita ala-alukan hari ini, Fadil YB Ustaz Muhammad Isnin Ya, ahli jawatan kuasa kerja atas jemputan PAS Pusat yang juga merangkap pengarah PAS Relief, ahli Dewan Undangan Negeri Penaga Pulau Pinang. Pulau Pinang. Selamat datang Ustaz. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, sihat seadanya. Alhamdulillah. Terus istiqamah berjuang. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita nak bawa tajuk yang besar lah, yang sedang berlaku di sekeliling kita hari ini, yang memberi kesan yang sangat besar kepada kita. Isu global sekarang ni, isu Iran, isu international, dan Amerika, international. Okay. Sebab bersesuaian kan, orang kenali Ustaz sebagai pengarah PAS Relief ni. Betul. PAS Relief ni banyak terlibat dengan kebajikan antarabangsa kan, misi-misi kemanusiaan. Pasal orang tak tahu ni PAS Relief ni. Ya. Kan, fungsi dia macam mana kan. Jadi Ustaz sebagai pengarah. Ada yang beranggapan PAS Relief NGO. Padahal PAS Relief entiti bawah PAS. Satu-satunya ni lah. PAS sampai lalu untuk bantuan kemanusiaan. Maksudnya satu-satunya parti politik dalam Malaysia kan. Satu-satunya parti politik dalam Malaysia yang ada ni PAS Relief ni kan, misi kemanusiaan. Betul. Untuk membantu masyarakat antarabangsa, bukan saja dalam Malaysia tapi antarabangsa. PAS jaga. Hebatnya PAS ni. Okay, Ustaz, kita terus tanya pasal Iran ni. Oh, isu Iran. Cerita sikit pasal geopolitik Iran. Ingat Geografi isu apa? Palestin. Okey. Memang isu Iran ni hari ni memang panas. Dan memberi kesan kepada kita semua lah. Dunia terkesan kerana kita tahu Selat Hormuz yang ada kaitan dengan serangan US ke atas Iran. Dan Iran ni sangat menarik. Sangat menarik. Saya masa belajar dulu pun, bila saya ambil tarikh Islam ni, sejarah Islam, memang kita melihat di sana ada keistimewaan bangsa Parsi ni. Sebenarnya Iran tu sebahagian daripada wilayah Parsi yang luas, ataupun negara Parsi, baru ditukar kepada Iran. Parsi itu merangkumi Iran, Afghanistan, dan mungkin sebahagian daripada Tajikistan. Ini adalah wilayah Parsi. Dulunya adalah wilayah Parsi. Afghanistan pun termasuk. Ya, Parsi dan tu. Afghanistan majoriti berbahasa Parsi. Sama Pakistan pun sebagaimana Iran dan juga Tajikistan. Pakistan mungkin sebelah atas, kan, sebelah atas yang ada sebahagian Depa bahasa rasmi dah mana? Bahasa Parsi tu lah. bahasa Parsi. Oh. Dan saya boleh sikit-sikit bahasa Parsi ni. Parsi. Apa khabar tu kalau bahasa Parsi? How are you? Bukan Hawaii. Khabasti. 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 Itu bahasa Parsi. Dia berbeza sikit dengan bahasa Urdu. Kahalhi. Khabasti. Baik, saya nak pergi keistimewaan. Kalau kita tengok di zaman Rasulullah SAW pun, di sana ada sahabat Rasulullah yang disebut dan sememangnya dikenali dengan Salman Al-Farisi. Kecerdikan, kepintaran, bahkan Allah Ta'ala bagi keistimewaan tu. Yang kita melihat ketika mana nak berlakunya perang tahun yang kelima Hijrah. Perang ni sememangnya disebut oleh kita semua mengingati Ahzab. Bila kita sambut Aidilfitri, kita sambut Aidil Adha, takbir raya kan, akan diulang-ulang wahazamal ahzab, wahada Allah hancurkan Ahzab dengan keesaan Allah, dengan kekuasaan. Jadi masa sampainya berita kepada Rasulullah SAW bahawa di sana ada pakatan musuh, dia akan mengepung, dia akan menyerang Madinah. Maka Nabi panggil para sahabat untuk berbincang, untuk mengambil apa dia kata sepakat macam mana kita nak berhadapan dengan musuh yang ramai ni. Dia tahun ke berapa Hijrah? Tahun yang kelima Hijrah. Berlaku dalam bulan Syawal. Bulan Syawal. Dan kita pun masih berada dalam bulan Syawal. di penghujung Syawal 1447 Hijrah. Ini berlaku tahun yang kelima Hijrah. Bila panggil sahabat berbincang, para sahabat memberi pandangan-pandangan. Tapi di sana satu pandangan menarik. Yang pandangan ini diterima oleh Rasulullah SAW. Iaitulah pandangan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Daripada Parsi. Gelaran di Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi. Yang dia mengatakan bahawa kami kan bangsa Parsi ni kalau kami berperang dan kalau musuh nak menyerang masuk
ke Madinah, ke kota, maka kami akan buat parit sebagai benteng. Maka itulah yang disebut perang Ahzab ni juga disebut dengan perang Khandaq. Nabi dan para sahabat buat parit, bukan jalan-jalan parit sehingga kuda pun nak lompat kan. Bukannya parit kecil kan, parit Jadi besar. inilah kepintaran keistimewaan bangsa Parsi. Dan kalau kita kembali balik kepada senario hari ini, perang antara Amerika, Israel ke atas Iran, dan Iran sebenarnya sangat hebat dan dia mempunyai pengalaman perang. Dulu pernah berperang kita masa kita kecil Iran Iraq. Perang Iran 7 tahun. Pengalaman perang itu sudah ada. Tahun bila? Awal 80-an. 80-an. Mungkin 82 ke 80 akhir awal 80-an. Kita pun, saya pun masih kecil gitu. Dan akhirnya berlaku gencatan senjata setelah 7 tahun berperang. Dan ketika itu Amerika support Iraq, membekalkan senjata-senjata Saddam Hussein. Saddam Hussein. Dan akhirnya Saddam Hussein itu pun dimusnahkan, dihancurkan. Berkucak-kacir negara Iraq. So saya nak pergi pada Iran ni, dengan pengalaman perang, dan dia mengambil apa yang berlaku dengan kemasukan Amerika ke Afghanistan, meletakkan proksi dia, Presiden Afghanistan Hamid Karzai, tengok apa yang berlaku di Iraq kan, campur tangan Amerika di Syria, di Yaman dan di banyak negara, utama sekali di Timur Tengah. Jadi Iran ni dia melihat, dan apatah lagi apabila Iran ni dia sememangnya daripada awal revolusi Islam Iran sehingga terbentuknya Republik Islam Iran tu, memang polisi luar negara dia adalah membebaskan Palestin, membebaskan Masjid Al-Aqsa. Sebab tu dia walaupun Syiah, tapi ketika mana Hamas berdepan dengan Israel, dia support, dia bantu, dia tolong atas nama negara Iran kan, atas nama negara, bukan atas nama rakyat ataupun NGO macam kita. Tapi ini negara. Sebab tu Amerika sangat bimbang dan melihat kan, kalau Iran ni ada kekuatan bahaya bagi negara haram Israel. Bahaya pada Israel. Amerika ni dia akan hancurkan kekuatan-kekuatan yang ada di Timur Tengah yang boleh menyaingi kekuatan Israel. Maka Iran ni dia belajar kan? Dia melihat apa yang berlaku di Iraq, di negara-negara lain semua tu, dan dia tahu suatu hari dia juga akan diperangi, akan diserang oleh US, Israel. Sebab tu dia bersedia. Dan inilah yang tidak dijangka oleh Amerika. Ekonomi dia mampu membelasah Iraq kan, Libya, dia membelasah dia support ke mana Israel serang Palestin, khususnya di Gaza, tempoh hari habis semua musnah kan. Iran juga bantu dan Iran juga diserang kan. Dan apabila dia betul-betul menyerang Iran dan Iran buat serangan balas, ini yang berlaku sampai ke hari ini, yang kita melihat kegagalan dan kekalahan Amerika Syarikat. Dia mungkin kita dia tak expect, kita tak boleh jangka, boleh sampai tahap tu. Kita tak jangka. Hebat. Amerika pun tidak menjangkakan. Presiden Amerika Donald Trump pun tidak menjangkakan. Dia rasa mungkin dalam tempoh seminggu kan, boleh lumpuh Iran. Apa lagi dia cuba untuk membangkitkan kemarahan rakyat, rakyat bangkit memberontak lawan kerajaan Iran ni, tapi tidak berlaku. Bahkan rakyat support sepenuhnya, tidak berlaku. Inilah kehebatan Iran, dan kita yakin, saya cukup yakin isu ni akan berpanjangan. Dan sebenarnya kita mesti support Iran. Bukan atas dia tu sebagai Syiah, tapi oleh kerana dia berdepan dengan musuh kita. Kan? Dajjal yang paling besar. Kan? Sebelum munculnya Dajjal zaman kan, ini Dajjal Amerika dan juga Israel yang menakluki, yang menjajah, merampas bumi umat Islam, bumi Palestin. Jadi kita melihat negara-negara Arab khususnya semua telah pun berada di bawah cengkaman Amerika. Dia bina pengkalan dia yang menguasai. Semua tunduk dengan habis mereka. Semua tunduk. Jadi Pak Yek mana-mana yang bangkit lawan, dia akan lumpuhkan. Iraq kan, termasuk negara Arab yang lain, Libya dan seumpamanya. Jadi yang tinggal adalah Iran. Maka kalaulah umat Islam dalam isu ni masih lagi melihat hanya berkait dengan isu Sunni Syiah, kita bimbang kalau jatuhnya ataupun tewas kalahnya Iran, dia akan mendekatkan ataupun menghampirkan impian dan hasrat orang-orang Yahudi untuk membina sebuah negara. Okey, sebelum itu, sebuah negara Israel Raya. Okey, lagi tajuk besar tu. Okey, besar Israel Raya kan. Sebelum tu nak tanya Ustaz pasal ni. Orang Iran ni, orang Parsi,
ada tokoh-tokoh guru-guru kita yang di sana. Ya, memang contoh kalau kita lihat imam. kebanyakannya bangsa Parsi ni Ha. setelah mereka menerima Islam, walaupun kita tahu di awal dakwah Rasulullah SAW fokus pada bangsa Arab, tapi Islam ni bukan hanya untuk bangsa Arab, Bangsa Arab, kan, kafatan linnas, kan, untuk manusia sejagat, semua kaum bangsa, kan. Dan apabila mereka menerima Islam, kita melihat ramai tokoh-tokoh keilmuan, alim ulama daripada bangsa ni yang menjaga Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. sama ada memelihara Al-Quran itu sendiri ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang membukukan hadis-hadis, yang mengumpul, mengarang kitab Sunan Sittah sebagai contoh kita ambil. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Sunan Ibn Majah, kan, An-Nasa'i. Orang Parsi. Boleh dikatakan majoritinya adalah daripada Parsi, bukan daripada bangsa Arab. Imam Muslim saja kalau kita tengok sanad dia tu, kan, bangsa Arab. Bangsa Arab. Selain tu boleh katakan daripada sebelah sini, kan, Bukhara. Parsi, termasuk Imam Bukhari, kan, yang menghimpunkan hadis. Dan juga kalau kita tengok yang hebat dalam ilmu nahwu saraf, grammar bahasa Arab, kan, tata cara ilmu nahwu saraf, Sibawayh, dia adalah daripada bangsa. Mana awak Iran ni Hebat. Hebat dahsyat dia bah. Sampai mereka pun gerun kan. Mereka berguru. Tempat saya tunduk lah. Tempat saya Dan tunduk. bila kita sebut bangsa Parsi ni bukan hanya Iran, Afghanistan, Amerika tewas di Afghanistan, kalah, lari. kan. Lari Soviet tinggal Union masuk helikopter. menceroboh Afghanistan. Era pencerobohan Soviet Union hancur, kalah, bahkan runtuh sebuah negara besar yang disebut dengan USSR, Soviet Union, hancur. Hari ini tak ada dah dalam Tak ada. dunia Soviet Union. Dia ada Rusia sebahagian wilayah dia. Ya. Masuk ke Afghanistan akibat kalah perang di Afghanistan. Amerika pula masuk dan kita menyaksikan, kalau tak salah saya, tahun 2022, ya, 2022 ketika mana kita berdepan dengan COVID-19, dunia berdepan dengan pandemik COVID-19, akhirnya Lari. Afghanistan juga, Amerika juga terpaksa melarikan diri, meninggalkan Afghanistan ketika mana Taliban berjaya menguasai ibu negara dia, Kabul. Ini adalah bangsa Parsi. Kalau Iran ni lagi hebat daripada Afghanistan lah. Dari sudut teknologi dia sepatutnya kan. Amerika ni kalau dia menang pun menang dalam filem dia ya, Rainbow. Kan, tunjuk dia hebat lah, dia hebat. Tapi tak ada apa pun. Captain America. Captain America. Superman, Itu Spiderman. kita sebut istilah perang saraf dia. perang Awal saraf tunjuk dia. kata dia hero bagi supaya dunia melihat hakikat realiti, memangnya dia kalah. Ambillah sejarah mana pun, termasuk perang di Vietnam pun memang mereka kalah. Alright. Okay, kita sentuh geopolitik sikit, lepas tu sejarah sikit. Lalu kita tengok realiti dan masa depan tentang apa di kawasan Tanah Arab tu. Macam mana pandangan Ustaz tentang Itulah yang saya sebut Israel tadi, Raya lah yang benda ni. saya sebut tadi, maknanya isu ni penting. Dan umat Islam perlu bersatu untuk support, untuk sokong. Kadang kalau kita tak bersatu, dalam keadaan musuh bersatu untuk menghancurkan kita, habis. Kerana kita melihat keutamaan kita, bahkan hari ini pun, kan, kita punya matlamat adalah ke arah pembebasan Palestin. Kan, bagaimana bumi Palestin belum dibebaskan daripada cengkaman orang Yahudi, kan, maka kita perlu berjuang ke arah pembebasan Palestin. Iran memainkan peranan yang sangat penting ke arah pembebasan Al-Quds, pembebasan Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat kita yang pertama. banyak Sebab itu tindakan yang buat. saya melihat apabila, dan musuh-musuh Islam mengetahui, khususnya Amerika, Israel, memang mereka tahu apabila mereka berjaya melemahkan negara-negara Arab, kan, sehingga negara Arab yang berada di sekitar wilayah Israel itu pun tak mampu nak berdepan. Kerana kita melihat daripada sebelah atasnya Lebanon, Syria, Jordan, ini semua negara yang bersempadan dengan Israel. Tapi mereka tak mampu. Di saat Gaza diserang pun, kan, mereka hanya mampu melihat. Hanya mampu melihat. Sedangkan Israel, Iran bantu. Di Lebanon pun apabila adanya Hizbullah dan Jihad Islami yang juga bantu untuk support ataupun membantu saudara mereka di Palestin, khususnya di Gaza, Hamas. Dan sebuah negara lagi yang bersempadan dengan Israel ini adalah di sebelah Afrikanya adalah Mesir. Mesir yang kita masuk melalui pintu Rafah untuk ke Gaza. Kalau negara-negara Arab semua sudah lemah dan telah berjaya dipegang oleh Amerika, Iran ni kita nampak satu-satu negara yang masih tidak tunduk kepada kemahuan Amerika. Walaupun cubaan baru ni macam perang, depa nak jatuhkan kerajaan Islam Iran ni, nak datangkan Reza Pahlavi, Pahlavi, Pak Ye dah. Pahlavi nak kembalikan balik kepada kerajaan asal, raja dulu beraja,
Mereka tak berjaya Tapi sebenarnya. senyap tu ya. Yang Malawi anak tak dia tu tahu. berada di Amerika tu, mereka tak berjaya. Dan kalaulah dalam situasi perang ni Iran tidak dibantu oleh mana-mana negara Islam yang lain, kita hanya melihat mungkin atas sentimen madhab Sunni Syiah tu, kita hanya melihat tanpa kita membantu dan menolong, tidak memberi tekanan di peringkat antarabangsa. Saya bimbang takut kalau Iran ni tewas ataupun kalah dan Amerika menguasai, maka dianya menghampirkan, mendekatkan kepada impian dan cita-cita orang-orang Yahudi untuk membina yang disebut negara Israel Raya. Israel Raya. Negara Israel yang bermula daripada Laut Mediterranean, sehinggalah sampai ke Sungai Furat di Iraq tu. Dia akan menguasai semua. Ini wilayah katanya adalah kerajaan, dulunya kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. So memang orang Yahudi bercita-cita ingin mengembalikan semula negara Israel Raya tu. Dia akan merangkumi Palestin, Lebanon, Jordan, Syria, Iraq, Iran. Bahkan Iran dia akan masuk. Iran, bahkan sampai ke bawah, dan dia akan melebarkan lagi ke sebelah Afrika. Penonton-penonton kena tengok Google Map boleh faham. Dan ke sebelah Afrika. Sehingga dia menganggap bila sebahagian wilayah Afrika itu juga adalah dunia di bawah penguasaan Nabi Sulaiman. Kan? Terutama sekali di kawasan-kawasan yang ada emas, pelombongan emas, masuk Sudan. So kalau dia lebarkan ke Sudan, sebelah Afrika, Afrika, Mesir, Mesir, Libya, kemudian Sudan, masuk Somalia, dia akan turun. Tapi secara indirect pun sekarang dia pada menguasai. Ya, indirectnya memang Taklah apabila dia kata boleh letak pegang pajak. di sudut politik dia pegang, raja-raja ataupun ataupun yang menguasai negara tu telah dipegang, akan tunduk. Dia tak payah pacak bendera. Ya, dia tak Israel perlu, lah. dia tak perlu. Samalah proksi dia. Negara Arab yang kita sedih. Walaupun bagi saya negara Arab ni seolah macam mereka ditipu oleh Amerika. Amerika kata okey, kalau nak jaga kepentingan kamu sebagai contoh Saudi ke, kan, apa dia Emirates ke, Bahrain kan, nak jaga kepentingan kamu, kami kena ada pengkalan Amerika. Kalau musuh serang, kami boleh kan pertahankan kerajaan kamu kononnya. Tapi rupa-rupanya pengkalan Amerika yang dibina, yang dibuat, yang berada di negara-negara Teluk tu bukan untuk menjaga negara Arab, tapi untuk menjaga Israel. Israel. Sebab Ini tu mereka terbukti serang. ni perang macam baru-baru ni lah, kan? Sebab tu bila Amerika serang pun ni semua menggunakan pengkalan dia. Baik itu Iran dia serang balik. Dia musnahkan pengkalan-pengkalan Amerika yang berada di negara-negara Teluk ataupun negara Arab, umpama Saudi, Bahrain, Qatar dan seumpamanya. Jadi harapan kitanya kan dalam isu ni umat Islam perlu bersatulah. Bukan hanya penyatuan kita di peringkat antarabangsa, negara Arab mesti bersatu, tapi dalam negara pun Dalam negara kita. ancaman dalam negara lebih teruk ataupun lebih membimbangkan kita hari ni. Dan apabila kedudukan Islam tu seolah terancam. Ada juga dia punya Oh, macam-macam kita pun benda yang tak pernah berlaku sebelum ni hari ni berlaku. Dalam bulan Ramadan, bulan Quran Al-Quran, ada orang pijak Al-Quran, dibiarkan begitu. Kan? Tak ada Benda-benda yang tindakan. sepatutnya kita nak jaga kesejahteraan rakyat ni kan tak dijaga, tak dipelihara. Arak dibiarkan, minum, mabuk, bawa kereta, langgar, mati. kan? Begitu. Dengan Islam ni dia jaga. Kan? Dia jaga. Kelantan alhamdulillah. Kelantan alhamdulillah boleh beli arak, masih ada arak dijual di Kelantan, kan? Tapi terhad kepada orang-orang bukan Islam, non Muslim, dan mereka boleh beli dan minum di rumah. Mabuk dalam bilik tak apa. Ini kalau minum di tempat awam, dia mengganggu ketentraman, kesejahteraan dan keselamatan. Keselamatan. Membawa maut. Kan? Nyawa. Berapa banyak Kata nyawa kemalangan. kita saja, tak kira. Dia lanyak untuk orang India, kan? Beragama Hindu mati. Mana mabuk ni, dia lanyak orang Cina, kan? Beragama Buddha mati. Dia lanyak kita, kan? Mati. Akibat daripada pengaruh alkohol. Jadi kita kena bina. So kita juga hari Persatuan ini dan Islam. saya sangat bersetuju dan menyokong berdiri teguh bersama dengan Tuan Guru Presiden PAS ke arah penyatuan ummah. Itu ada buat ni istimak. Ya, Betul? kita buat Antarabangsa, istimewa betul. antarabangsa Untuk perpaduan. baru-baru ni, kan? Awal bulan baru ni, 2 hingga 4 April kita buat di Terengganu, kan? Itu ke arah penyatuan. Kan? Semua berbusana Melayu, kan? Ke arah penyatuan ummah. Orang Islam kena bersatu. Dan kita bukan sekadar kita saja bersatu, tetapi kita mengajak di kalangan orang bukan Islam yang tidak ekstrim, kan? Untuk bersama-sama kita membina sebuah negara Malaysia yang sejahtera, yang lebih hebat daripada hari ini, yang disebut dengan Malaysia Madani tapi tak bertamadun. Tak bertamadun, tak madani. Tak Tak madani. boleh ni.
ni apa nasihat Ustaz kepada pemimpin-pemimpin umat Islam? Mereka harus sedar. Hmm. Mereka harus sedar dan mereka perlu ingat kepada apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sememangnya telah wafat dan kita akui. Tapi di sana ada wasiat yang Nabi tinggalkan, yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ada wasiat Rasulullah. Ada dua peninggalan Nabi, pusaka Nabi. Nabi tak tinggalkan kepada umat dia harta. Nabi tak tinggalkan kepada umat dia jawatan ke apa, tapi Nabi sebut taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggal kepada kamu wahai umat aku yang dua benda je. Ini disebut oleh Rasulullah ketika mana Rasulullah pun menyedari bahawa dia juga akan kembali balik bertemu Allah, akan wafat. Memang kita yakin kita pun akan mati. Ketika mana Nabi menunaikan haji yang terakhir disebut dengan Hajjatul Wida, menyampaikan khutbah, berdiri di Arafah, Nabi peringatkan umat dia, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dua pusaka. Kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengan dua pusaka ini. Apa dia? Kitab Allah wa sunnat Rasulullah. Kitab Allah, Al-Quran. Maka negara-negara pemimpin umat Islam, di mana sahaja mereka berada, mereka perlu menyedari dan kembali balik kepada Islam, perlu kembali balik kepada panduan yang telah diberi oleh Allah, Al-Quran. InsyaAllah kita akan selamat. Dan bila kita baca Al-Quran, kita akan tahu bahawa di sana ada musuh-musuh kita, musuh-musuh agama Allah, musuh Islam yang sedang merancang untuk menghancurkan kita, umat Islam. Jadi jangan jadikan mereka tu sebagai sahabat. Jangan jadikan mereka tu musuh-musuh sebagai penasihat. Jangan jadikan mereka tu sebagai kawan. Tapi mereka itu adalah lawan. Pertama sekali orang Yahudi. Sebab Allah tak sebut walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi tidak akan redha dengan kamu. Sebagai umat Nabi Muhammad ni tak akan redha dengan kamu sama sekali. Sehingga sampai pada kiamat. Sebab bagi orang yang belajar ilmu nahu, lan itu menafikan lil abad. Selama-lamanya. Tak akan redha orang Yahudi, orang Nasara dengan kamu sehinggalah kamu mengikut agama mereka, ikut jejak langkah mereka, hatta tattabi'a millatahum. Dan pada ayat yang lain disebut banyaklah pada ayat lain wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Senantiasa mereka memerangi kamu wahai umat Muhammad, senantiasa mereka memerangi kamu sehingga kamu meninggalkan agama. Hatta yaruddukum an dinikum. Mereka nak cuba keluarkan kita daripada agama. Tak mampu keluarkan kita pun, mereka cuba jauhkan kita dengan agama. Jauhkan kita dengan panduan Allah, pedoman yang Allah telah beri, kitab Allah, Al-Quran. Jadi kita kena kembali balik, dan orang Arab ni, khususnya pemimpin Arab dan pemimpin dunia Islam harus menyedari siapa musuh dan siapa kawan. Jangan hak musuh tu buat kawan, yang kawan tu dijadikan musuh. Sebagai contohnya Iran, patutnya kita sama-sama membantu negara Arab yang berada sekitar tu, sama-sama membantu untuk berdepan dengan kuasa besar Amerika dan juga Israel. Kalau kita tengok Ustaz tengok di Malaysia bila kita sebut tentang penyatuan umat Islam, penyatuan orang Melayu ni, ada golongan-golongan yang akan panas lah. Memang panas. Dia akan panas pasal dia tak mau, pasal dia tahu kalau Islam ni kuat sudah tentu depa tu terancam Jadi pada pandangan Ustaz lah dalam suasana politik sekarang ni di Malaysia ni, apa yang Ustaz lihat di Pulau Pinang ni? Kita di Pulau Pinang ni kembali balik masuk isu lokal lah. Masuk lokal. Saya pun lupa dah kata kita duduk Penang. Tak ingat macam tu Iran. InsyaAllah kita sebelum masuk itu kita cuba juga kita dah jumpa dengan pihak kedutaan Iran. Dan dalam masa terdekat pun kita akan jumpa sekali lagi kunjung hormat ke kedutaan Iran, dan kita akan cuba update maklumat dan kita cuba bantulah saudara kita juga di sana insya-Allah. Jadi dalam isu lokal ataupun isu Malaysia, khususnya kalau kita masuk ke isu negeri ni, state Pulau Pinang ni, ialah dalam keadaan hari ni umat Islam ataupun kita orang Melayu pun di Pulau Pinang ni tak ramai. Hampir-hampir lah 50-50 gitu. 50-50. Walaupun nisbah pengundinya kita minoriti sikit minoriti, tapi di sebuah populasi mungkin lebih kurang imbang gitu. Hari ini kita harus sedar bahawa untuk mengembalikan kuasa kita ataupun nak memastikan Pulau Pinang ni lebih hebat orang Melayu kena bersatu. Orang Melayu kena bersatu. Dan kita lihat hari itu sokongan agak kurang. Tapi hari ini kita nampak orang sudah mula sedar dan sudah memberi sokongan
khususnya bukan hanya kepada PAS tapi kepada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Dan PAS pun bila kita bertanding atas nama Perikatan Nasional, alhamdulillah sokongan yang diberi itu membolehkan kita menguasai peringkat Dewan Undangan Negeri 7 kursi. Yang tak pernah kita menang sebelum ini. Alhamdulillah. Tak pernah kita menang. Jadi kita nampak dengan apa yang berlaku, semua ni memang kosong. AMDAP ni. Dah jadi kerajaan AMDAP dah. Dulu kita dah marah kerajaan PH kan. Pulau Pinang pun ditadbir oleh PH. Walaupun sebelum tu kita sebahagian atas nama Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat. Pecah di atas nama PH kan. Semua tu dulu mereka sebelum dapat kuasa bukan main dalam kempen pada umpamanya nak masukkan tol. Ni ada tol Sungai Nyok. Ya, Sungai Nyok. Bukan Sampai main. kelar Sampai baca kelar. ai. Nak masukkan tol kan. Berdiri di depan tu. Gambar kita ada. Ya. Ada gambar? Berdiri di depan tu. Mantan Ketua Menteri. Ketua Menteri. Menteri. Oh. Tak lepas kan. Kalau diberi mandat kita nak masukkan tol Sungai Nyok. Ya. Tak ada. Lepas tu dalam kempen pilihan raya umum Sama. kan. Bukan kata tol Sungai Nyok. Tol Lebuh Raya Utara Selatan. Tak tu. Bawa kereta daripada utara ke selatan ke apa kan. Free tol. Lah ni dia Bebas memudahkan lagi cara nak bayar tol. Apa nama tu? Ya, Lah bukan bayar- kata bukan nak debit tu. nak memasukkan tol, tapi sekarang ni usaha mereka ke arah memudahkan cara Memudahkan bayar. bayar tol. Itu betul. Kita bukan nak yang tu. Mudahkan bayar tol. Bukan nak sistem mudah tu. Kita nak masukkan tol. Sebab hujah-hujah yang mereka beri masih relevan. Hujah yang mereka beri. Sebab tu saya nampak hari ni kita nak umat Islam, orang Melayu bersatu, dan kita yakin insya-Allah sebahagian daripada non-Muslim yang akan bersama dengan kita ke arah yang lebih baik. Yalah, Sebab janji-janji semua dalam manifesto mereka tu Tak. dicapati. janji Kan? dicapati. Dia mungkiri. Kan? Dia khianati. Dia kencing kan. Dia kencing. Kencing. Itu yang sebut hari itu bila kita sebut kerajaan ketimbang ni pemarah. Dia marah. Kan? Saya memang gajah pun boleh terbang kalau saya memang. Kan? Tapi tipu rakyat kan. Tipu. Apa yang berlaku. So dalam isu ni hari ni kita nampak rakyat pun sudah mula sedar, nampak kemunafikan mereka. Kemunafikan. Sama juga sifat sifat orang munafik. Jadi saya sebut atas sifat tu kan. Nampak dah kepura-puraan. Tak munafik ni dia kacak kan. Jadi kita sebut pura-pura lah. Orang munafik ni dia pura-pura kan. Depan kita tak kami bersama kan. Belakang kita dia lain. Tapi di Pulau Pinang ni kan, yang saya ingat lah antara isu yang Ustaz bawa kan. Pertama isu tol motosikal tu. Ya. Kan. Tol motosikal tu. Kan. Kan. Tol motosikal tu. Sebab masa tu pengelepas. Ya, pengelepas. Saya seorang je. Wakil PAS dalam DUN. Dalam DUN, ya. Sedangkan dalam manifesto mereka telah janji nak masukkan tol. Kan, Jabatan Pulau Pinang. So bagi saya, kalau tak boleh masukkan tol keseluruhan secara total, apa salahnya saya kata saya sebut kan? Apa salahnya dalam dewan saya sebut. Ketika itu YB Air Putih Menteri Kewangan. Jadi saya sebut apa salahnya kan? Kalau tak masuk semua pun kurangannya untuk penunggang motosikal. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Besar jasa. Hari ni kan daripada 2018 ingat ataupun awal 2019 dimasukkan tol untuk penunggang motosikal. Itu jasa PAS tu di Pulau Pinang. Jasa Pembangkang. wakil rakyat. Wakil Apa nama? tunggal. Masa tu Wakil tunggal. tunggal. Satu Wakil kerusi tunggal. je kan. Jadi di Pulau Pinang ni, kalau kata penonton nak tahu Ustaz Yusni ni, yang baru-baru ni isu zakat kan. Pun inilah orang dah yang membongkar. Orang kata apa, isu penyelewengan zakat lah kan. Pencetus. Pencetus kepada isu zakat ni. Alhamdulillah dan isu tu disambut oleh Sidandun bulan 11 oleh NGO ya. Sidandun pengelepas hujung tahun bulan November. Saya bawa dalam sidang dua isu yang saya rasa penting untuk dilihat dan diketahui oleh umat Islam sebab dia melibatkan zakat. Zakat. Kita bayar zakat. Saya bayar zakat Pulau Pinang. Marah-marah saya pun dekat dia punya pengurusi lembaga zakat ni. Kan? Marah-marah saya pun pada YDP Majlis Agama. Bayar zakat bayar. Tu tengok dalam TikTok Ustaz bayar. Ya, zakat kita bayar. Stakeholder. Marah-marah pun sebab kita tahu ini hak ummah. Hak kita bersama. Pengagihan mesti telus. Tata cara tata kelola jangan tata kelau. Tata kelau. Jadi bila dalam sidang lepas saya panaskan dan saya timbulkan persoalan. Saya tanya. Kan macam mana boleh lansaikan baki hutang asnaf
salah seorang asnaf lah kan. Macam mana boleh lansaikan baki hutang rumah dia dengan nilai bukan kecil, 178,000. Ya. Bukan kecil. Kalau boleh lansaikan baki hutang ni, kenapa asnaf lain ada yang berbaki hutang 20,000, 30,000. Ni dalam dewan ni, dalam sidang dewan saya nak bawa ni. Ada yang menjumpa saya, baki rumah dia 20,000 ya. Dia dah hantar permohonan kepada zakat. Sampai lah zakat tak lulus lagi. Saya nak Ustaz bawa senarai tu nanti. saya nak bawa. Ya. Saya nak bawa, saya nak sebut nama dia. Tarikh dia buat permohonan kan. Kenapa tak ni? Sedangkan baki hutang rumah dia 20,000. Sikit lah, tak banyak lah. Dia OKU. Jadi kena terus. Macam atas apa sebab, atas apa alasan yang kamu boleh lansaikan baki hutang kawan ni. Kan? Asnaf ni 178,000. Yang lain ni. Jadi sebab tu saya nak tahu tata cara kan, siapa yang boleh ni. Adakah kerana dia ni kawan rapat kan? Kawan rapat. Jadi lansaikan baki hutang dia. Sedangkan yang lain Banyak persoalan dah situ. banyak persoalan. Sebab tu saya timbulkan dan saya tanya. Tapi malangnya Dia jawab macam mana jawab? ini yang saya geram ni dan saya nak bangkitkan dalam dewan. Malangnya tiba-tiba ada salah seorang staf zakat di kami hitamkan. Dipecat. Ada salah seorang staf zakat. Orang bawahan je ni tiba-tiba di kami hitamkan, kata dia yang bocorkan maklumat semua, dia dipecat. Tak pasal-pasal dia kena. Kan maklumat saya dapat tu daripada pelbagai pihak, termasuk orang yang hampir orang yang dekat dengan YB TKM 1 pun. Dia tak pecat orang tu. Jadi tiba-tiba ada yang di kami hitam ini satu kezaliman, penganiayaan. Zalim Dan lah. mungkin saya dah ambil maklumat kan, saya nak panaskan juga dalam sidang dewan nanti. Tak boleh itu. Jangan bertindak zalim. Dulu kita kata, dulu dia je yang kata kan, kezaliman lawan kezaliman kan. Bila dah diberi kuasa, jadi zalim juga kan. Itu isunya. Jadi saya bangkit, saya menyoal kan tentang tata cara itu, kalau kenapa boleh begitu. Dan kalau nak persoal, sebab banyak persoalan-persoalan. Pertama, asnafnya orang lain. Yang rumah tu orang lain. Isteri kepada asnaf. Isteri kepada asnaf. Jadi takkan kalau ini asnaf kan, mesti kepada dia, bukan pada isteri. Itu salah satu yang saya soalkan. Dan kalau baki hutang rumah tu 178,000, benar rumah tu harga berapa? Kalau baki hutang pun tinggal banyak tu. 400,000 mungkin, 350. Adakah asnaf mampu beli rumah tak tu? Ya. Adakah asnaf mampu beli? Itu banyak Ini persoalan. yang kita persoalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya persoalkan juga adalah pembelian tanah. Ni tak, Pembelian tanah. yang kata Ustaz minta senarai nama. Senarai. Dia jawab. Yang dia jawab kata nak bagi. Ya. Dalam dewan. Sebelum tanah tu cerita habis ni tu. Kan pasal Ustaz minta. Dia kata dia nak bagi. Adakah dia bagi? Masa cerita dalam dia. dewan bukan main, dia kata dia baru Dia jawab terima senarai daripada pihak zakat ni, ada senarai. Dia sebut 500 orang lebih kan. Tak ingat berapa dengan tepat, 500 lebih lah. Dan dia kata ada juga kes sebelum tu yang Sama. yang dibayar kepada asnaf 150,000 lebih. Tu pun saya nak tahu adakah yang dia jawab masa dia gulung ucapan pergulungan dia tu, pergulungan, okey. adakah yang dia kata 150 lebih ni ini melaksanakan bagi hutang ataupun dia beri itu atas kategori lain, mungkin kategori modal perniagaan ke, mungkin kategori apa dia untuk rawatan perubatan ke apa ke, nak kena buat kan, buat permohonan dulu. Kita nak tahu juga. Dan dia kata dia baru terima senarai daripada pihak zakat ni ada 500 lebih. Saya minta tu sebab dia sebut dalam dewan, kalau YB penaga dia sebut, dia mention. Kalau YB penaga nak kan, dia boleh mohon dan boleh pertimbang. Tapi bila saya Hantar surat rasmi tak diberi. Senarai tu tak diberi. Dan saya akan cuba minta dalam untuk sidang tu. Sebab saya nak tengok. Kan? Biar masyarakat kita telus lah. Jadi nampak ada persoalan di situ. Ya, ada persoalan. Ada benda lah. Sebab saya nak sebutnya zakat kita ambil daripada orang kaya dan kita mesti agihkan kepada orang yang memerlukan. Disebut kategori asnaf. Kita tahu asnaf ada berapa golongan asnaf. Jadi dia ada hak penerima-penerima ni. Kategori-kategori ni. Yang tak boleh kita beri kepada luar daripada asnaf. Luar daripada asnaf ni. Sebab itu saya bangkitkan dalam isu persoalan saya dalam isu pembelian tanah di seberang Perai Selatan. Tanah ni pula dulu pernah nak dijual, tapi Majlis Agama tolak. Majlis Agama dah berapa kali katanya. Akhirnya mari zaman TKM 1 ni yang berhormat Tok Mat ni kan, beli. Walaupun kita tahu dia adalah ahli majlis
agama Islam. Kan? Mesti ada kepentingan, interest. Kemudian tanah tu pula tak sesuai, tak boleh nak dibangunkan dekat dengan kuari, kan? Ada kandang babi. Lepas tu yang tengok, saya pergi turun sendiri. Kita turun sendiri, kita tengok lok-lok tu, kan? Turun tempoh hari, tengok macam mana orang nak, macam mana tanah tu nak dimajukan, dan macam mana orang lain. Kalau kata zakat, kalau kata agama Islam nak tak jual, beli, takkan ada orang yang bersedia untuk beli. So dia nak lepaskan tu, pasal dia lepaskan, kan? Bagi pada majlis agama. Sebab dia ada laluan pencawang elektrik TMB punya, voltan tinggi. Kan? Di tengah-tengah tanah tu. So tak boleh buat pembangunan. Nak naik rumah 2 tingkat tak boleh. Tanaman kontan boleh lah. Jadi saya persoalkan, apabila kita melihat majlis agama merujuk kepada jawatan kuasa fatwa untuk beli tanah tu, jawatan kuasa fatwa menolak pembelian tanah tu dengan wang zakat. Menolak, kan? Tak setuju tanah tu dibeli dengan wang zakat. Tiba-tiba akhirnya duit zakat diambil 9.8 juta, 9.8 juta. Dah kan? shut dia diambil dan beli tanah tu. Kononnya supaya aset tu supaya bertambah aset kepada orang Islam. Jadi aset milik orang Islam tanah tu kan. Kalau tak beli pun memang ada nama orang Islam. Tuan tanah tu Muslim, Melayu Muslim dah. Islam kan? lah. Kan tanah orang Cina ke apa ke, beli untuk tambahkan aset orang Islam. Tak. Kan? Memang kalau tak kita tak beli pun tetap hak orang Islam dah. Kan? Dan kenapa digunakan wang zakat dengan sebegitu banyak? 9.8 juta kan untuk beli. Yang ni pun kita cuba ni. Saya kena saman pun dah. Tu nak tanya tu saman. Adakah ni sebagai cubaan menutup mulut pengkritik orang yang bila kita bangkit dalam dewan tak apa kan. Tapi bila saya turun, saya bercakap ni dan ceramah kita kan, dia ikut dan dia kata kita fitnah dia. Fitnah. Dia sama tu kita kata apa? Sama dia. Nak tahu tan mana kita fitnah tu. Kan? Tanah memang beli dah dan saya bagi hutan tu memang di mana kita fitnah. Jadi saya dah terima surat saman daripada pihak peguam, daripada pejabat peguam lah bagi pihak yang berhormat TKM 1 ni. Mewakili dia dan lah. saya dah sebut pada, kita pun dah jumpa peguam dan kita on jalan. kita lawan lah. Kita lawan lah. di mahkamah kan. Mungkin kita boleh dedahkan banyak lagi dan mungkin kita boleh minta dokumen lain kan untuk kita lihat. Kita lawan dia mahkamah nak tengok tak mana yang kata saya fitnah dia. Kalau kata kita pertimbangkan juga kan, kalau peguam kata boleh, saya nak saman balik atas fitnah dia kata saya Fitnah. dia. Nak saman balik. Cuma tunggu je kan, tunggu kita akan ikut pandangan daripada pihak peguam kita. Step by step. Okey. Okey, habis lah isu-isu tu. Dia lah ni dalam Dewan Undangan Negeri je ni kan. Kalau penonton-penonton nak tahu, Ustaz Yusni juga adalah YB yang daripada segi senioriti dia kira orang lama lah. Dah 2 penggal. Kan kebanyakan YB kita ni sepenggal lah. Jadi sebagai Ustaz tengok, YB tengok macam mana keadaan dia, berbeza tak? Perbezaan dia. Walaupun punya lepas dengan pengal ni. Ya. Walaupun saya orang lama tapi 7 orang adu empas, saya orang muda. Muda ya. Adu empas. Budak budak tu ya. Dah alhamdulillah. Tengok. Dah. Kena Malaysia. Jadi okey untuk pengalaman, sekolah pengalaman, pengelepas saya seorang. Sebab pengelepas ni pilihan raya 2018, pilihan raya ke-14 pilihan 2018, bila kita bertanding, kita pas di Pulau Pinang hanya menang 1. Itulah Penaga. Seat tradisi kita Don Permatan Pasir terlepas ke tangan Parti Amanah 8 lah. Dan UMNO sebelum itu mereka ada 10 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Tapi pilihan raya 2018 UMNO kalah di semua kerusi melainkan 2. Dia itulah Don Permatan Berangan dengan Don Sungai Dua. So di awal-awal pengalapas 3 penjuru kan? 3 penjuru masa tu. 3 penjuru. Dan di awal pengalapas pembangkang di Pulau Pinang 3 orang je. 2 daripada UMNO, 1 daripada PAS. Dan kita pembangkang diberi kepada Datuk Yusof lah, Adun Sungai Dua sebagai pembangkang. Tapi masa tu walaupun UMNO 2 kerusi, tapi dia berperanan juga. Dia tegur kerajaan, dia petikai, dia bagi idea-idea untuk penambahbaikan pentadbiran kerajaan dan seumpamanya. Dia suara UMNO tu masih kedengaran dalam Dewan. Hari ini
suara UMNO sudah tidak kedengaran dalam Dewan. Tu beza dahulu dan sekarang. Tu beza. Beza. Kan? Okey. UMNO dulu lain, UMNO sekarang lain. Allah. UMNO dulu tak bersama DAP. UMNO sekarang ni bersama Sama. AMDA. Tak Pasal seorang daripada daripada YB UMNO adalah Exco Sungai Aceh. Seorang je yang bukan Exco. Sepatutnya seorang ni lah dia boleh bersuara, dia boleh ni. Tapi saya duk melihat yang seorang ni pun tak berperanan sangat dalam Dewan. Kita tengoklah sebab kita berada dalam Dewan. Ya. Adun bertam. Tak ada suara-suara apa dia untuk kebaikan ke apa. Saya tak nampak. Dan tak nampak suara UMNO tu yang menekan, yang mendesak ke apa, tak nampak lah. Kan? Adun bertam ni. Saya tak nampak. Bahkan kalau tak salah ingat saya, penggal lepas, sidang yang lepas, dalam tempoh seminggu kita bersidang tu, Adun bertam tidak berbahas. Kan? Tidak mengambil sesi perbahasan. Jadi tidak ada suara lah. Tak suara. Harap dia tengok sebab tu situasi ni kalau orang UMNO sendiri melihat persidangan DUN dan umpamanya, maknanya undi mereka tu tidak lagi lah kepada UMNO, mesti beri kepada kita. Kan? PAS yang menjaga kepentingan orang Islam ni khususnya dan juga kepentingan bersama. Kan? Kebaikan untuk negeri Pulau Pinang. Sebab itulah kalau boleh saya nak seru lah kan, anda dekat pilihan raya dia ni kan, semua orang Melayu khususnya di peringkat ahli UMNO kan, dalam pilihan raya akan datang undi mereka bukan kepada calon UMNO. Sebab kalau undi UMNO dapat DAP pilihan ingat tu undi UMNO dapat DAP, biarlah undi itu kepada PAS dan juga Perikatan Nasional untuk menjaga kepentingan ummah. Sebab isu-isu tenggelam habis selepas daripada Zaid Hamidi sebagai Presiden UMNO dan dia telah bersetuju dengan dengan Anwar bersama-sama membentuk kerajaan di Peringkat Persekutuan. Ini suara UMNO sudah tidak kedengaran. Bahkan dalam isu mantan Presiden UMNO, mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib kan, dan isu titah denda kan, UMNO tidak ke hadapan untuk membela pemimpin mereka atau membekas pemimpin mereka, tapi yang terkehadapan sama ada di peringkat dalam parlimen masa bahas ataupun di luar kan adalah PAS. Kita sebab kita dalam soal keadilan kan, hak kita tuntut. Sekarang kita ada berapa kursi di DUN? Di DUN Pulau Pinang alhamdulillah untuk penggal ni walaupun penggal lepas saya sebut hanya satu kita menang, tapi baru ni alhamdulillah PAS kita menang 7 kursi. 7 kursi PAS. Dan kalau kita campur dengan rakan kita daripada Bersatu atas nama Perikatan Nasional, kita ada 11 kursi. Daripada 40 semua kan? Daripada 40, 11 kursi yang mewakili 15 kursi majoriti Melayu. So dalam pilihan raya umum akan datang, kalau kita dapat semua kursi-kursi Melayu ni, 15 kursi ni kita kuat, dan kalau kursi campuran orang Cina pun beralih sokongan, orang dia pun sudah mula nampak masa depan Malaysia, masa depan negeri ni bukan di tangan AMDA kan, bukan lagi PMX hari ni kan, yang boleh ditengahkan sebagai pemimpin yang menjaga kebaikan kepentingan bersama ni kan, dia jaga kepentingan dia aja, kroni dia aja kan, habis semua duit negara disakau. Dalam isu Sabah kita tahu kan, dalam isu apa dia yang pemimpin PKR duit pilihan raya tu berapa juta, banyak isu. Jadi hari ni kalau orang sedar macam mana? atas kesedaran itu rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa, mesti beralih sokongan. Tidak ada yang lebih baik yang mampu memimpin dan mentadbir, dan ini sudah terbukti, melainkan Perikatan Nasional. Boleh jadi ketua menteri, melainkan Perikatan Nasional. Bukan saya ramai lagi. semua ada kita mampu untuk diketengahkan kan. Sama juga Perdana Menteri. Orang tanya ada PAS ada kan, bukan seorang bukan dua, kita boleh sampai masa kita boleh ketengah kan, kita mampu ketengahkan Dr. Sam sebagai Menteri Besar Terengganu. Ya, sebelum tu orang tak nampak. Kita mampu ketengahkan rakan saya kan, kau ambil dia pengurusi PAS Dilip, saya pengarah PAS Dilip kan, yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi Kedah kan. Sebelum tu siapa nampak? Orang tak tahu. Orang ada kameraman dekat belakang. Ya. Setiap kali kami turun program-program PAS di peringkat pusat, pergi ke Sarawak, ke Sabah mana kan, dia akan bawa kamera dia. Gambar. Dia memang minat bahagian tu. Dan gambar dia ambil cantik sebenarnya. Kita ada kameraman dah ni. Dia boleh belajar dengan dia. Kalau dia ada masalah. Kita pun kameraman kita yang ada depan kita pun mungkin satu hari dia jadi menteri besar. Jadi orang kita tak tahu. Sampai masa bila itu kan. Dan hari ini rakyat Kedah memang sangat-sangat sayang dekat MB mereka. Jadi di Pulau Pinang kita yakin insya-Allah. Jadi untuk pilihan raya kali ini saya nampak mungkin ujung tahun, di awal tahun
melihat keadaan mungkin bersama dengan Melaka. Last Melaka bulan 12 ni. So seruan saya yang terakhir, ayo kita semua atas nama rakyat Malaysia, sama ada Melayu ke kena India, marilah demi untuk membangun semula Malaysia ke arah yang lebih baik dan negeri Pelopinang ni yang kita cintai ini, berilah sokongan dan undi anda kepada calon-calon Perikatan Nasional. Sekarang kalau kita tengok di rakyat Malaysia kan, rakyat Malaysia dah ni dah nampak lah, kita tak perlukan pemimpin yang cakap berdegak-degak orang kata kan, cakap yang hebat lah kan, tapi apa pun tak ada, batin kosong lah kan. Jadi apa sebagai orang kata di hujung-hujung siaran kan, apa yang sebagai yang berhormat nampak lah kan, ke arah mana apa nama ustaz pula di Dun Penaga dalam masalah sekarang ni, isu minyak diesel yang mahal ni kan. Kawasan ustaz boleh kata kawasan orang kata apa, pertanian juga lah kan? Nelayan, perikanan, nelayan kan. Apakah yang ustaz nampak daripada apa yang dijanjikan oleh pemimpin yang hebat ni, yang cakap kedebang-kedebung ni kan, tapi apa habuk pun tak kan. Dan ni rakyat dia terpaksa tanggung. Silakan ustaz. Hari ini semua beban negara bukan ditanggung oleh kerajaan, tapi ditanggung oleh rakyat. oleh rakyat. Aduh. Kan? Termasuk dalam isu kenaikan harga minyak diesel dan seumpamanya. Walaupun bagi saya tak sepatutnya berlaku kenaikan di Semenanjung saja. Kalau atas alasan harga minyak dunia naik, kan, dan kerajaan Malaysia pun terpaksa naikkan harga minyak, kenapa hanya di Semenanjung? Kenapa tidak di Sabah Sarawak? Adakah Sabah Sarawak tu luar daripada Malaysia? Ataupun dia duduk luar dunia tu? Kan? Jadi apa-apa kesan dunia yang memberi kesan kepada negara, kan, bila berlaku apa-apa kenaikan, dia akan melibatkan semua. Hari ini yang tanggung kenaikan adalah kita yang berada di Semenanjung. Tidak yang berada di Sabah Sarawak. Yang ramai hari ini nak pergi Sabah Sarawak. Tapi saya kata jangan pergi Sabah Sarawak. Tapi mesti ambil apa yang orang Sabah buat, apa orang Sarawak buat untuk Semenanjung. Kalau di Sabah tak naik diesel sebab UMNO kan, kalah banyak kursi. Sebab DAP kalah terus semua kursi. Tak ada kursi langsung. Tak ada langsung. Kosong tu. Raya Sabah baru ni. DAP kalah. Jadi itu yang kena ambil. Kosong. Pas daripada tak ada kursi, alhamdulillah. Ada satu kursi. Kalam Punai yang berhormat. Kan? Ada akhbar. Jadi apa yang orang Sabah buat tu mesti kita buat di Semenanjung. Penang. Nak pastikan minyak diesel tu walaupun dunia naik tapi kekal. Bagaimana kekal di sana? Kan? Pastikan DAP kalah. Kalau boleh kosong, dan pihak umum akan datang juga UMNO. UMNO pun kan dah tak boleh nak bersuara dah. Mereka bukan jadi pendesak. Sabah, Sarawak, depa desak, depa demand. Kan kalau naik kan kami takkan beri sokongan. Menyebabkan PMX takut. UMNO berani desak? Tak berani. Bahkan mereka takut dengan PMX. So hari ini alhamdulillah kita dah pertahankan Parlimen Kepala Batas, kita menang. Parlimen Permata Poh, walaupun kedengaran kata mungkin kan PMX nak balik semula ke Permata Poh, rakyat kena tunggu dan bersedia, dan kita kena ajar. Kan, kamu ni layak jadi ketua pembangkang je. Kan, bukan layak menjadi ketua kerajaan. Jadi rakyat Malaysia kena bagi dia jadi ketua pembangkang. Bagi dia ketua pembangkang, bawa idea dia kan. Idea dia Pernas boleh membantu kerajaan. Idea dia hanya untuk ketua pembangkang, bukan ketua kerajaan. So ini yang kita kena buat, insya-Allah, ke arah nak pastikan Malaysia lebih harmoni, lebih sejahtera, rakyat lebih selesa, rakyat lebih dijaga kepentingan, dijaga kebajikannya, kan, pendidikan untuk anak-anak kita demi masa depan anak cucu kita semua. Maka negara Malaysia hari ini tak boleh lagi ditadbir oleh AMDA. Itu je yang saya nampak. Mesti beralih kepada Perikatan Nasional. Dan PAS insya-Allah akan terus memimpin. Kita yakin insya-Allah. Berkaitan dengan isu diesel ni, macam mana rakyat pula nelayan dengan sama. Saya di Penaga ada pengalaman macam mana? Dah ada wakil daripada nelayan datang jumpa. Juga daripada pesawah. Kan. Itulah mereka terbeban. Bila kenaikan diesel ni, semua mesin-mesin yang melibatkan penggunaan diesel terkesan. Jadi kalau pesawah ni lagi lah nak apa dia membajak, jentera pembajak kan, traktor, kubota kan, sehinggalah kepada mesin padi menuai, nak ambil padi tu semua diesel. Jadi kalau kos naik, yang akan tanggung tu adalah
petani adalah pesawah. Sebab traktor nak sewa, takkan dia nak bagi sewa. Kalau dulu kita sebagai contoh kan, RM100, takkan kali ni dengan diesel naik daripada RM2 lebih dulu, kan ni sudah menjadi RM8. Oh. RM8 berapa sen? Bukan sekarang, tapi dia bagi tarikh tu. Sekarang ni RM7.72 kan, RM7.62 RM6.72 RM6.72 sekarang ni dia akan naik kepada RM7 lebih. Bukan sekarang ni dah RM7 lebih ke? Belum ke? Kita pun tak sebagai, saya pun Hilux saya pun dah jual dah. Jual dah. Sebab pakai diesel dah. Sebab pakai diesel. Tu dah tak ingat dah. Main yang naik kan. Tak tahan. Tak ada. Tapi apa pun saya ingat lebih dah hampir ke RM7 ataupun dah melepasi RM7 tu. Sangat-sangat apa dia menyusah dan menyulitkan, membebankan rakyat, sama dia di peringkat pesawah, peringkat apa dia juga peringkat nelayan. Nelayan pun kan dengan apa dia subsidi yang diberi itu bagi yang ada lesen. Hari ni ramai yang tak dapat lesen. Permohonan 2-3-4 kali untuk dapat lesen nelayan pun ditolak. Ini pun mungkin saya akan bawa juga dalam sidang tu. Sebab penggal lepas dikatakan ada kuota tu. Mohon je ada kuota. Tapi kenapa saya terima baru ni ada yang dah mohon 3-4 kali tapi ditolak. Atas apa alasan. Jadi ini kena tengok. Kesianlah bagi yang tidak ada lesen boat ataupun lesen nelayan kan, mereka tak dapat subsidi minyak dan mereka keluar pun dalam keadaan tidak ada lesen ni. Bahayalah kalau dibuat apa dia operasi tangkapan memang kenalah. Dan tidak boat mereka disita kan, mereka kena bayar denda dan seumpamanya. Lagi tambah beban. Itu terbeban rakyat. Kesian kepada nelayan yang hari ni bukan kata kais pagi makan pagi. Hari ni dia pakai pagi nak makan petang. Tak boleh kain. Kesian, tak boleh makan masa tu lagi. Memang terbeban sungguh, kesian. Jadi kita kena bantu dan kita kena satukan suara kita, satukan undi kita. Kan? Kita bagi mesej kepada PMX kan, kamu tidak layak untuk jadi ketua kerajaan tetapi kamu hanya layak untuk jadi ketua pembangkang. Ketua pembangkang pun layak, ketua pembangkang yang tak ada kerusi. Kan? Bagi kalau dia bertanding di Matampau, orang Matampau kena ajak dia bagi kalah. Biar dia jadi ketua pembangkang tapi pembangkang tak ada kerusi lah. Kan? Main dalam Matampau. Yang tu. Lahir sekali lah Ustaz, akhir sekali. Soalan kila. Berkenaan dengan ni, Khairi Jamaluddin yang dikatakan kan, yang nak bertanding dicadangkan nak bertanding di Kepala Batas. Kan? Ni apa KJ. Ada ura-ura macam tu lah. Dah masuk UMNO kan? Masuk lah. Balik. Tapi tak tahu dah lulus tak dulu, tapi dia buat permohonan lah. Mana dia tak istiqamah dengan ni lah. Ada angin-angin. Ada angin-angin, ura-ura. Saya pun dah dengar yang KJ mungkin akan kembali ke Kepala Batas. Pak Mutua. Kerusi Pak Mutua dia. Walaupun ada yang kata Pak Lah kata Kepala Batas ni biarlah Datuk Seri Rizal yang jaga. Tapi Datuk Seri Rizal pun tak jaga Kepala Batas, dia kalah. Kan? Dia dah kalah. Bagi saya okey, saya boleh ambil maknanya pendekatan. Pada pandangan saya lah Datuk Seri Rizal pun nampak tak berfungsi. Hari ni lah. Dulu masa dia ahli parlimen, dia menteri, kita nampak lah. Tapi bila tidak ada apa ni, patah lagi bila dia bertanding kalah dekat parlimen, bertanding di peringkat DUN, walaupun menang, walaupun UMNO sebahagian di kerajaan negeri, tapi exco tak diberi pada Kepala Bertam, diberi pada Sungai Aceh. Jadi dia hanya adun. Macam kami lah, adun biasa. Yang bukan exco. Dan peranan pun tak saya tak nampak sangat peranan adun Bertam ni. Jadi bagi saya kalau KJ nak kembali balik Kepala Batas, terpulanglah kalau UMNO boleh letak KJ sebagai calon ahli parlimen, kan, kekalkan Datuk Seri Rizal sebagai calon peringkat DUN kan. Okeylah, tak ada masalah. Tapi kita lawan tu tak lawan. Kan, tak apa pun. Tapi nampak macam UMNO tandus lah. Kan? Tak ada kepimpinan lah. Adakah tidak percaya kepada Datuk Seri Rizal kan sebagai pemimpin kan? Macam tu dalam lah. senario ni saya nampak kemungkinan besar UMNO akan bungkui lah. Mereka sudah ketandusan dan sudah tidak relevan lagi. Nak bela rakyat sebenarnya tidak juga. Suara-suara mereka sudah tak kedengaran. Dan banyak isu. Apa akan jabat ini, mana suara mereka? Mana suara UMNO? Mana pemimpin UMNO? Termasuk di Pulau Pinang. Masuk dalam Dewan. Apa yang mereka suara UMNO ni? Walaupun seorang, saya tengok balik ucapan-ucapan saya, walaupun saya adun tunggal penggal lepas, macam mana suara saya? Apa yang saya bawa? Bukan kita sembang kosong, boleh tengok balik rakaman kan, video live persidangan. Cuba tengok kan peranan adun Bertam. Dia tunggal juga, boleh katalah walaupun dua tapi seorang dah exco kan, tak boleh nak ni berapa. Okey, apa peranan? Tak nampak.
Yang sebab itu bagi saya UMNO Pulau Pinang daripada dulu mereka memerintah kuat, tinggal timbalan ketua menteri pun daripada UMNO, kalah 2008 dengan hanya tinggal 11 kursi, 2008. Kalah 2013 kan, dengan hanya tinggal 10 kursi. Kalah 2018 dengan hanya tinggal 2 kursi sebagai pembangkang. Dan baru ni pun kekal 2 kursi di Bertam dengan Sungai Aceh. Itu pun bila dah bergabung menjadi sebahagian kerajaan tapi tak berfungsi. So tempat UMNO ni memangnya rakyat melihat dan ahli UMNO nampak kan, dan samalah dengan apa yang disebut oleh Tuan Abdul Razak kan. Kalau apa-apa berlaku pada UMNO, maka paslah tempat orang Melayu untuk bersatu. Wallah. Terima kasih atas jemputan pada hari ni. Ada lagi isu panas yang nak ni? Saya bersedia aja. Okey tu. Kita simpan lagi. Kita banyak lagi ni tetamu yang kita akan panggil. Panggil saya bersedia. Saya bersedia insya-Allah. Okeylah. Kami dari Nadi Penang ucap banyak terima kasih. Ribuan terima kasih kepada YB kerana sudi menerima jemputan kita pada kali ini. Selamat berjaya. Okey, terakhir saya pun ambil kesempatan lah nak ucap terima kasih juga kepada Nadi Penang dan semua sahabat-sahabat yang terlibat ni. Nadi Penang hebat lah. Kita bagi maknanya diminati oleh orang Pulau Pinang, insya-Allah. Kita banjirkan dia. Makan nasi pun banjir sedap. Dan saya nak ambil kesempatan juga pada hari ini atas jemputan. Terima kasih. Nak ucapkan kerana kita berada di penghujung Syawal. Ucapkan juga selamat Hari Raya lah. Jadi sebulan kita berpuasa, sebulan kita berhari raya. Jadi selamat Hari Raya pada semua. Maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada YB Ustaz Isni sekali lagi, dan kami host Rafai dan Jam Sari SSB. Kita akan bertemu lagi dengan YB yang akan kita undang lah di Pulau Pinang ni untuk membicarakan isu-isu yang berlaku dalam negara. Setiap YB dijemput. Ya, setiap YB kita akan jemput. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay.